Your destination is on the right. Ini kita makan dekat tepi tasik. Jom ikut tasik. Terletak di pinggir Tasik Putrajaya. Korang boleh waste Putrajaya Lake Recreation Centre. Lake Recreation Centre ini adalah petunjuk untuk datang ke restoran ini. Dibuka setiap hari daripada hari Selasa sampai hari Ahad, pukul 7 pagi sampai 6.30 petang. Hari Isnin tutup, tapi hari ini saya pergi hari Isnin sebab cuti Cipawali mereka buka. So mungkin hari cuti umum mereka buka lah kot. So nombor yang tertera adalah seperti berikut, dan boleh follow diorang punya IG juga. Suasananya nyaman, tepi pusat rekreasi tepi Tasik. So memang restorannya terletak di pinggir Tasik. Korang boleh tengok air macam tu. Dan kita pilih kursi pun hari tu, alhamdulillah pagi ni kita dapat kursi betul-betul tepi Tasik. Putrajaya Recreation Center. Kita breakfast kat sini. Makanan pagi yang disediakan adalah makanan biasa sarapan pagi macam kuih tiaw, nasi lemak, nasi goreng, mihun, roti canai. Tak ada apa-apa makanan special sangatlah dekat sini. Makanan dekat sini memang makanan kebiasaan pagi untuk breakfast. Kalau macam roti-roti goreng dan sebagainya, ada tambahan lauk lah, macam ayam masak merah, ayam masak kicap dan sebagainya, sambal-sambal. Tak ada menu istimewa yang special macam tak ada tempat lain. Apa yang ada kebiasaan makanan pagi semuanya ada di sini. So apa yang kami makan pagi tu, Mami makan kuih tiaw goreng, Fazil makan nasi lemak dengan ayam goreng dengan nugget, Abah makan nasi goreng dengan mihun goreng dengan telur mata dengan nugget. Lepas tu kita order Milo ais, teh tarik ais. Teh tarik sebenarnya Abah order kopi ais, tapi Mami tak dapat teh tarik, Mami dapat teh o ais. Order lain dapat lain. So semua sekali total kita spend pagi ni adalah dalam RM31.20. So nak kata special sangat tempat ni, taklah special mana pun, tapi alhamdulillah lah, sedap lah juga makanannya. Macam tempat-tempat biasa yang lain, dia tak ada keistimewaan sangat. Cumanya keistimewaannya makan tepi Tasik tu je. Makanan ni biasa je. Dia untuk breakfast. Fazil bagi berapa bintang? 4 je. 4 Fazil bagi. Kalau Abah tak bagi 4 lah, jangan dulu sangat. Abah bagi 3.5 bintang saja. Ada roti canai, roti sarang burung dan macam-macam lagi. Berikut adalah harga-harga makanan yang tersedia. Anda boleh lihat sendiri. So kalau ada kelapangan, datanglah ke LRC Bistro and Cafe. Okey, kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum. Oh, Abang lupa nak cerita, parking dia very spacious dekat sini. Itu yang bestnya kat sini lah, parking spacious. Okay, bye-bye.